banyak mana cerita seseorang. Dia bilang kalau dia tanah patut-patut dia tanah ikut teragak dia seseorang. Gagah ni. Gagah kalau dibon Den. Kok pitih yang ni danyo lai. Sakoper pitih di rumah. 3 hari dia jadi makelar lah banyak pitih Den. 3 hari lu nah. Alung kok 1 tahun 2 tahun ni lain nak. Mencari lah orang pe pos lu. Kabur yang kacamata. Onde. Banyak ikut pemagianannya. Ayo nak terima dengan aku. Dan telefon pajar aku punya aku. Halo. Assalamualaikum. Di mana dah? Hah? Di rumah? Kau dah mama mengecek dah. Kau yang tak tulis di siku yo. Dan takut sekut masalah mengecek kau Kau tak singgung lo dah. Kau dia apa kau? Tak sesuai jawab apa dia dah. Soal pitih tu dah. Tapi totalnya 20 juta. Nanda sampai juta mana rimo Nah udah 6 juta. Nah udah seorang lain nah udah tu 6 juta loh. Sampai juta lagi ke mah? Hah, harusnya den tu 6 juta loh. Ndak terima den doh. Di siku tak tulis 20 juta sekolah. Itu ndak masuk etong dah tu. Den tujar tangan dah kau lah. Tak terima den tu. Seharusnya kan bagi ratus dah tu. Kau yang tak tulis di siku kau kan apa? Jaleh barangnya. Urusan surat menyurat kan lah rapi dia dah tu. Yang membayar kan pembalinya je dong tu. Nah untungnya kan yang terima berasinya kan mere 20 juta sekut dah tu. Ya kalau model itu dah rancak main dah. Wak kerajo sama. Kau yang turut dah ganyi lah. Mangkak-mangkak yang ganyi lah kau. Dia nak tentu dia nak kadang kecil dia makan ini ada. Ada itu doh. Dah tunggu saya because sudah mengarik ke rumah dah tu. Nen nak terima nen doh nen turut saya dah ke rumah kau lai. Telefon lah siapa dulu. Halo dah. Di mana dah? Di rumah aja lah. Iyalah. Ikut dah. Oh. Udah jadi calon tak sehari 2 hari lah dah. Dah tentu dah mat tanah nan elok je nendai elok. Tapi udah di belakang dan dah sondik di belakang kan yang nak masuk dah nomor itu dah. Tapi tanah itu tu pila baja dia lah sudah tong jeden per meter bara lawehnya lah sudah tong jeden. Tapi nang kabar kan udah ada dake-dake je nyo. Kada jual ke orang lain. Tu sinawi ya. Nah, iya nawir nu icek den. Kau udah gua di bolonyo kemari aja. Di bawah udah nih sabana gini ka. Nyelai ton lah sudah je den. Udah turun arago. Kan iyo ndak masuk lah. Iya jelek-jelek lah wak. Oh indah lah. Udah arago lah cocoknya je den. Lah sudah den itu ane nawir na. Ainyo lah bajadi arago je den 1,5. Udah turun 1,3. Kan tak masuk kayak ada nomor deh. Tu nang kelamak di paruk dah sih nomor. Ayo lah dan tunggu lah den sini teruk dah geng ini ya. Tak lama perasaannya sudah dah. Alah. Dia nak terima den doh. Kecil saya nampak orang ada yang ini sedar. Dia nak bayar orang saya yang ini enggak. Ngalu saya den. 4 juta saya dari mana rimo sedangkan total 20 juta. Nya bagi 6 juta seorang ni 4 juta. Kan bodoh den tu. Dia bodoh artinya bodoh. Dia bodoh nak.
Dah. Mangang ngurung saya. Mana buat dah? Banyak karek kau diam. Oh, tarik kan siap. Ya. Kembang kakak dah pak deh. Lalu titik dia tiga tahun lah belo ah. Dia ngurung serang saya. Kau dah. Calon ni oh tete dah. Semua calon kan dia titik. Ngalui den. Lalu ya. Iyo. Dia bodoh mana kau nama lalu. Ini apa masalah tu? Totalnya 20 juta menjual tanah tu dah. Oh masalah titik kan? Tu lah bos saya nak 20 juta tu. Tu. Kami bertiga. Ni 6 juta seorang. Ada yang 4 juta lagi dah. 6 juta lagi ke mana dah? 6 juta. 20. Ampe ang lagi. Ya. Tu pula lebih dia nama leh. Ya. Dia nak masuk calon tu. Dah masuk dah. Dia lah kecil saya nampak orang yang ini dah. Dan kuat ada orang yang lalu yang bayar sini ah. Tu kang bayar dan. Indah dah kau dah seakan nak amu dah juta berurusan amu dah tu. Nah udah mengapa kemari? Bercerita-cerita. Nan apa dah tu kongsi-kongsi dah tu bah? Lah bola ni dia. Dah tahu lah dia nak. Dia nak ragu lah dan duduk engkau. Duduk ragu dan jalan duduk. Duduk ragu 5 balik dah. 5 juta? 1,500,000 ya. Oh, 1,500,000. Ini pe turun orang nak kini dah nak membalik ke. Sampai turun. Ya. Tu. Hanya jual 1,300 tu kurang 200. Ni kurang 200. Cuba tak ke orang kinyo pada keden dia. Yo. Mah lebih murah tanya lah. Ya. Ane teh ada. Ndak murah nanti hari inyo nanti apa? Yo pajak tu nanti ada. Potong dan potong kita dan kadang pangan hanya pi Raman-raman dah gini yo. raman dan Cuba po cara ni dah. cuba cari baca nama yang berdua ni tu nyanyi elok lihat. Punda jalan tangan nak dah. Kan dia dijajah nak beli main tangan dah. Tak boleh main tangan. Boleh main tangan. Main kaki boleh. Lai. Main kaki boleh. Itu tadi di bawah. Las dah. Apa mak? Las dah. Allah. Jangan tahu lo mak urusan kami lagi. Aduh. Info paten. Apa tu? Mantap. Pitik masuk. Yelah sabar. Jangan. Iya nak. Jangan dia elok. Mang nyoka mencalon. Macam lainnya lihat. Mencalon. Tak pernah duduk macam lainnya lihat. Gigi. Seorang suaranya tu berdua je dia jodoh ibu nak. Tu saya suaranya tu. Yo. Untung dong aku ni apa? Itulah. Gambar biar pitik saya. Jadi, seperti itu. Kalau mencalon tu betul biaya ada. Ya. Ya. Baliho, Ya. sumbangan, Ya. gula kopi, Gula kopi. rokok, Rokok. tim sukses. Oh iyalah. Jadi perlu pitiknya tu. Paralunya biaya. Itu apa info viral eh? Ya kamu jual tanah. Kamu jual tanah. Iyo. Boleh sabana-bana mak ko mak. Sabananyo. Boleh tu untuk awak ko. Aduh lah. Mantap. Pokoknya kalau nak baik, Pak Yu mencalik kata teo. Boleh sabana-bana beko. Sabananyo. Amak agak palu dah Cari nah. Cari Yo. Inilah agak rubah Alun lah. Sama. Cuba dah. Cuba cara mak. Ikut lagi rokok ada sinan tu. Ini takana. Ada tanah nawak nyoan ke orang dulu mah. Di yang laweh dulu. Iya. Di jalan. Iya. Batang iye bateh di belakang mah. Kena bon. Iya. Dia tak kenal mak. Hanya madam dah. Ya cok kena tampil perlu pencik. Iya tu alai. Nya jatuh teh buai lu. Iya. Itu tu awak aduan ke orang tu balik. Ada kurang lain menuju nama Orang tu para lubana tanah inyo kamambuwe pabrik pengolahan sampah plastik Rancaknya lah itu. supaya orang tak membuang-buang sampah pasaro plastik ke tangi lah. Tu rancak nak. Rancak mak. Tu makanya itu bagian tanah tu kayaknya kan juga lawe tu. Ya. Kalau untuk pabrik tu marah kadang itu. Ya, dah nak ya. Kini tu bagian kayaknya. Kenapa dia bercocok aku ke dia lain? Ya. Iyo. Tapi kau risok dah. Kau tu kan kalau para lu buat ukur balik. Ukur balik, Ya. Lai suai nak. Lai suai nak. Bagi. Piti masuknya nyu. Nyalai mahal nya balik. Kau kena kali. Dah ada. Buat cari meteran lu. Deh. Meteran yang panjang mah. Tak nyamuk jorol saya deh. Lain. Rol yang Lama muka. Pakai roll. Momentum lele. Lele.
Ada deh. Atau baca cerita tanah itu kepastian hukumnya baca cerita. Pastian Hukum kan? Tentu yo mau jual beli tanah. Nyawa jual beli tentu harus ada hukumnya. Jadi lokasinya tuh posisinya aman, kemudian tidak bermasalah, sertifikatnya hak milik, aksesnya mantap, tapi jalan makasihnya. Oh ya, kemudian jatah untuk awak tuh dari pembeli itu tuh ada 2%. 2%. 2%. Dapat beli onda nah. Oto dapat dah. Beli toto lah. Dia wali oto dah. Jadi nak. Lau ke lain. Ya, pergi janji tadi pergi jo sedi 30. Nah, mau aku sih tambu orang kau balik dulu lah. Aku aja dah. Nah, kini awak ukur lu. Ukur panjangnya, abara ukuran. Wah tanya ke orang tu bara ukurannya minta, bara isinya tanah. Okey. Dia tanah saya kalau isi satu. Nah, Tidak, ada tak kerambi kan? Yo, kau nak tanah beko? Ada tak kerambi kan? Ada dah kerambi ah. lah rambi itu kayunya bisa pakai no. Anda betul dah awak celik lain. Jadi, Dia tak orang tu lah. ya. Tak mungkin Dia celik. tak dinenta orang lah. Dia tak. Ya, belah. Bon, auto lah man parkir Ya, senang tu. man lapor. Pajak-pajak dia banyak senang tu. Mahal dulu tu. Tadi dah. Untuk buruk mahal balik. Baru dua dia nak ada membela-bela saya taruh. You did dia satu lundur dah. Bila naik tu. Ni balik minyak ah. Dia beli minyak nah. Dia agak peti beli minyak, dah balik. Apa bagi betul $2,000 saya bagi. Dapat 2 botol deh. Dapat sebotol nyono. Dapat sebotol. Nanti bagi misi minyak saya tu dah. Kan dapat nak apa do ndak berapa do menundur. Ya. Baliklah ke minyak peti tadi. Ini balik rokok. Balik ke rokok. $2,000 lah mungkin misi minyak auto. Tu balik rokok. Kan dapat pada beli minyak. Iya. Yalah lain. Ah laki. Wak ukur panjang kali lebar. Kali tinggi kali apa. Ini panjang kali lebarnya. Jaleh ukurannya jaleh piti. Pasti juang boleh. Nak jalan fikir dah. Ya, jalan. Kan kau tu baru dah. Dia bagi auto mak. Itu je lah Dina. Jual tanah Bon. Nah. 3 kilo panjang mak. Indah 3 kilo panjang Kali mana lah lu Dibanding kau 2 baleh. Dia dah nak ada dulu. Lah. 2 baleh. 2 boleh Ya. Berapa mak? 25. 25. Ya. Tadi panjang di 2 baleh. Lebar 2 boleh, panjang 25. Ya. Lah. Okey, sip. Okey nah. Yo, balik tu langsung mak. Mulai balik langsung. Ada. Kok mencalon yang kini gua. Ada kama suara kanya larian dorong lagi. Laba kata awak kini. Mudah-mudahan berhasil ni lagi. Ko mangal pajak-pajak tu mau kuku aparatur dah gua. Jujuk dah, jujuk. Balik auto. Dah jujuk guluang. Wah, apa lagi jujuk. Jual dah lain, jual dah tanah lain. Jual balik auto. Oi, ambil auto baru ah. Mengapa seorang gua? Mengapa mau ke tanah lama cari tuang seorang lain. Siapa yang menjual? Mami kalau mimpi ke Mancalon, tu jual tanah. Tu mencalon tu tanah dia kena jual. So ya itu ah. Angkat saya banyak ikut saya kaduk-kaduk dia gua. Banyak lah saudara yang lain. Itu mak. Sepi ni tu. Dia biasa orang lain lah. Kau dia tak kena jual tanah. Lah. Tidak bisa. Kami kau balik auto. Ya, balik tu cari piti yang lain, cari tanah orang yang lain. Tanah Tidak, rancak tidak bisa lah. Apa tak rancak, rancak saya strategis. Allah. Lama saya ikut rancak tantu lu rancak. Di dia tantu lu rancak dah dia aku kok. Yo. Dia rancak lu mangko kau dijual. Dah mu dia jual kau. Tak bisa. Celik orang bertutup ke Dah menjual tanah dah. kau kira Dah menjual tanah dah. Salang lalu. Dah bisa. Japu kan ganti je. Banyak bana cari tuang seorang. Angkat dia kena jual tanah dia ni kau. Dah. Mak, auto ni mak. Auto ni.
1, 2, 3. Action. Sudah leda. Buluan lah jujur lu. Kau mengapa sekarang kah? Mengapa tanah dia nak kuku? Mangga mencalon. Dia jalan bah. Iya, mangga mencalon. Iya, jalan. Dia mencalon apa urusannya di tanah dia nak kuku? Mang besok mencalon pinjat tanah. Antu cewek kau saya kaduk-kaduk dia kah? Banyak kaduk-kaduk dia lain deh. Dah kamu jual tanah dia. Gimana deh? Iyalah. Amat. Ini mangga besok ditunjuk kalau mencalon pinjat tanah. Tak ada jual tanah dah. Banyak banget cerita seseorang. Dia dah kamu jual tanah, pas sepatu dia jual tanah ikut teragak yang seseorang.